Terima kasih cinta kerana ada. Salah ke Ri makan warung? Makan tak salah. Yang salah, melepak kat tempat macam tu. Tempat macam tu tak sesuai dengan status kamu. Kamu tu YB. Lepas tu bukan setakat makan je. Siap bermesra dengan perempuan dekat situ. Ayah takut nanti lama-lama kamu terjebak dengan cinta dengan orang kampung dekat situ. Jaga standard tu sikit. Salah ke Ri lepak situ? Borak tu biasalah ya. Dah nama pun YB, kenal semua orang. Lagipun orang yang mengundi kan. Ri dah besar ya. Ri dah boleh tentukan hidup Ri. Sudahlah tu bang. Saya percaya yang Ri ni mesti tahu jaga nama baik keluarga. Tahulah dia nak beza mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia pandai, dia tak batalkan pertunangan dengan Sofia dulu. Saya tak nak lubuk emas dia buang, lubuk taib dia yang kutip. YB sampai tu. YB sampai. Serius. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. 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 YB datang sendiri jenguk kami dekat sini. Memang terbaik dah YB. Tak semua wakil rakyat macam tu. Tak adalah, saya kan wakil rakyat kat sini. Kenal turun bandang nak tahu keadaan kampung kan? Memang terbaik lah YB. Kan? Okeylah, sambung. Ya. Sambung Nanti saya join. Alhamdulillah. Haris, ambilkan plan. Assalamualaikum, YB. Waalaikumsalam. Hai. Hai. YB datang gotong royong ni smart. Nak photoshoot ke? Ada photoshoot ke kat sini? Tak apalah, kalau tak ada pun awak je lah yang tangkap. YB ni pandai bergurau. Saya pun manusia juga, bukannya robot. YB nak tahu tak? Awal-awal saya jumpa YB ni bercakap macam robot. Zulaika. Ada je lah awaknya Zulaika. YB, saya ada bawa kuih. Ada karipap, onde-onde. Oh. Kria ada. Ni saya buat sendiri. Yang special ada tak? Yang special di Seri Muka adalah. YB nak special macam mana? Seri Muka? Tak adalah. Hari tu awak cakap kan yang special tu awak. Jadi saya nak awak lah. Tak apalah, YB ambil je lah Seri Muka. Sedap tak ni? Sedap. Ya? Confirm. Okay, hari ini kita berada di kampung Telam Melati. So, kita sekarang tengah buat gotong royong. InsyaAllah tak sama macam perempuan lain kat luar tu.
bila Ri jumpa dia, Ri rasa tenang je, Bu. Apalah yang buat kau tergila-gila sangat dengan perempuan kampung macam ni? Terima kasih cinta kerana ada